lagu lah. Pantun lah. Pantun. Pantun ni boleh 2, boleh 4 kan? Boleh. Boleh. Sejati itu yang kau ucapkan. Tak boleh yang tu. Maunya sejati dah tentu Mawi yang bawa. Mawi ke? Mawi yang bawa. Tapi kalau Mawi connect kita. Kena kita. Hai, mana ni? Siapa bawa apa ni? Ni ke? Ni ke? Dia tu. Lama ke? Dia tu. Waalaikumsalam. Assistant Pak Kudi lah? Ya, saya. Ini Encik Lan ke? Yang telefon saya? Ya. Okey, Encik Lan. Ini? Cok. Cok. Yang ni? Scooby. Scooby. Alhamdulillah. Dapat juga saya sampai kat sini. Ini pot kita orang. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai juga saya dekat sini hari ni. Jadi saya ni kira-kira susah jugalah tempat ni. Tapi Alhamdulillah. Jumpa satu pakcik tu, dia cakap, mai sini kedai dia. Tanyalah tuan ni. Kita punya projek tu. Tuan. Ni macam mana ni kami projek kami ni? Nak jumpa dengan tak sabar dah nak jumpa dengan Pak Kordi ni. Okey, sekarang ni macam ni. Bila sebut Pak Kordi ni, saya ni dah merata dah pergi menguruskan tentang Pak Kordi saya ni. Tapi dia memang tak mau orang lain yang pergi. Dia nak saya juga. Jadi saya pun tak tahu apa dia punya ni kan. Dia ada lagi, kita ada kawan-kawan kita lagi lah 2-3 orang, tapi untuk urusan ni dia minta saya yang pergi jumpa dengan Cik Lan sendiri. Betul lah macam tu. Alhamdulillah lah kita dapatnya betul-betul. Memang kami sabar nak kaya. Biasalah, semua orang pun nak kaya. Saya pun macam itu juga. Semua orang nak kaya. Tokoh-tokoh Jadi ini nampaknya ada tokoh. Tapi biasalah kita nak jadi orang kaya ni macam-macam. Apa tu? Syarat dia macam-macam. Hidup ni biasalah ada syarat. Biasalah syarat dia ni macam Pak Kodi ni, dia pun orang lama. Jadi dia ni memang asalnya dia sebegitu daripada barang-barang lama. Jadi syarat-syarat dia yang itulah salah satunya. Apa syarat dia tuan? Syarat yang pertama tu biasalah. Satunya yang pertamanya syarat dia perlu barang-barang yang lama. Barang lama. Macam saya kalau ambil barang lama daripada atuk saya punya barang boleh ke? Tak kisah, jadi barang tu barang-barang lama. Aku ada. Aku ada Tony aku punya. Kursi. Apa nak kursi? Balik mana maunya? Memang kau cakap. Tak apa. Benda ni memang pasal Abang cari sampai dapat. Tak kisah gunung genang Abang cari. Kau tolong aku. Kita cari. Alright. Itu aja ke? Ada lagi. Ada lagi? Itu tadi saya cakap itu salah satunya. Kan? Jadi Kalau tak salah. tak salah, dia ada 2. Ada lagi satu. Satu dia biasalah, mana-mana pergi pun ada pengkerasnya. Macam bomo pula. Dia memang macam itu. Barang lama dengan pengkeras ni dia 2 beradik. Pengkerasnya setiap seorang satu. Tak banyak pengkerasnya satu je. Apa dia kan? Satu je. 100 3 orang 300. Bila tu? Perkaranya kena bagi sekarang juga. QR boleh QR. QR tak boleh lah. Duit tu ada nilai dia. Duit dia nak tengok pada duit tu sendiri. Jadi dia nakkan duit tu, dia tak nak QR. Kalau QR dia tak boleh pegang duit tu. Dia nakkan real duit. Jadi kalau Encik Lan punya duit, Encik Lan punya. Aku ada. Pengkerasnya tu nak hari ni. Mana lagi Mana lagi? Ada satu. Ni satu. Ada. Dapat. Betul. Dapat. Ada. Okey. Ini saya punya. Mana pula lipat dia? Dia macam mana? Pelan. Pelan. Aku dah ular dah. Hey, come on baby. You friend forever. Come on.
Aku lagi. Biasalah tu. Ada pun jenuh nak cari. Atas lagi dia nampak. Bawah. Bawah. RM1. Saya tu boleh kena kopi O. Ke bawah juga. Bawah lagi dia nampak. Cik, Ya. saya dah dapat. Jadi saya terima ni Encik Lan, ni Encik Scooby, ini Encik Cho. Macam mana nak jumpa dengan Pak Kodi tu? Kalau nak jumpa Pak Kodi ni, saya tak berani bagi jawapan. Saya balik, saya dah serah apa yang patut. Nanti baru saya akan hubungi Encik Lan semula untuk sambungan ke depan untuk cerita kita nak jadi kaya ni. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Encik ni apa nama tadi? Lupa tadi. Kenapa pakai tuan ni? Saya Encik Syah. Cik Syah. Ni Cik Syah. Ya Allah, kita ni terlalu sibuk tu. Cik Syah, minum. Wah, ini kopi O dah. Satu. Jom. Ni ke ni kira lah. Berapa ya? Kita dalam dioren. Boleh. Semua ni Semua. 54 ringgit. 54 je. Awak semua ada duit kecil ni. Saya menabung. Saya menabung dari kecil. Terima kasih ya. Ya, sama. Ciao. Ui. Bini aku.